Dia pun rasa macam confused, kenapa? Mungkin ataupun kita dismiss, berpenat, biasalah tu kerja. Orang yang ada kemurungan klinikal ni, biasanya dia orang sedar tak dia orang tengah depressed? Sebenarnya ada yang sedar bila dia ada insight lah dekat diri dia. Macam tiba-tiba dia rasa perubahan. Kenapa tiba-tiba dia rasa penat ataupun rasa macam sedih je berpanjangan. So ada yang sedar tentang perubahan dia itu. Tapi ada juga yang tak sedar. Jadi untuk yang mungkin yang sedar tadi, mereka lebih peka kepada perubahan diri sendiri. Tapi ada yang tak sedar ni, dia sama ada dia tak peka ataupun dia dismisskan benda tu sebagai benda yang simple, benda kecil. Dia pekecilkan. Sebenarnya dia dah tak okey dah, tapi dia rasa macam alah benda ni biasalah orang rasa. Lama-lama dah macam dah teruk dah. Dah teruk dah. Time tu mungkin dia tak pick up lah, orang kata. Ataupun dia tak aware juga kan. Probably dia tak aware yang sebenarnya something happening lah kan. This is not normal. Something is going on. Mungkin critical lah, like, macam you ada crisis dah, at risk untuk buat sesuatu yang mencederakan dia sendiri. Okay. So macam mana kita nak cepat sikit pick up supaya aku dah tahu dah aku tak okey, aku kena dapatkan intervention atau rawatan terus. Ada kata you bukan macam contoh perubahan dekat diri you tiba-tiba you rasa tak ada nak buat apa-apa, padahal you suka ni, you suka main game ni, you suka sangat main game. Tiba-tiba nak main game pun rasa dah tak nak tak nak main game, nak baring, nak tidur je. And then tersedih je, tak ada sebab pun you rasa sedih. Lepas tu you dah buat, you dah try untuk buang kawan you ke happy, tapi you balik you still rasa sama. Everything you have done, tapi masih lagi rasa murung tersebut. So mungkin time tu kita perlu dapatkan bantuan profesional lah. Cepat-cepat pergi.